Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Anak Kandung Sulu Budiman, sebuah inisiatif oleh Pusat Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ruang untuk kita berkongsi kisah inspiratif para alumni yang pernah berjuang di bumi mu'alif dan kini membawa cahaya ilmu serta bakti ke seluruh dunia. Podcast ini diraikan sebagai wadah untuk kita menghidupkan semula semangat anak kandung Sulu Budiman, berilmu, berbakti dan sentiasa menyala dengan semangat pendidikan dan kreativiti. Dan seperti mana semangat yang kita junjung di Pusat Alumni UPSI selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Untuk episod pertama ini, kami membawakan seorang alumni yang telah membawa nama UPSI Pusat Seni Antarabangsa. Beliau ialah T.S. Liu Cheng Hua, pemegang ijazah sarjana muda Pendidikan Seni dengan Kepujian AT23 dan sarjana pendidikan penyelidikan seni, kedua-duanya dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kini beliau merupakan artis pelbagai disiplin yang aktif dalam seni arca dan instalasi dengan pameran di Malaysia, Perancis, Jepun, Singapura dan banyak lagi. T.S. Liu, selamat datang kembali ke UPSI dan terima kasih bersama-sama dengan kami sudi untuk episod pertama ini. Kita sangat berusaha hati dapat memulakan siri ini dengan kehadiran T.S. Liu sendiri. Terima kasih saudari pengacara majlis, yang kedua-dua saudari yang juga merupakan pelajar kan. Ya, okey, pelajar mungkin terlampau jauh lah perbezaan saya dengan kedua-dua saudari. Terima kasih atas jemputan. Saya sebenarnya sangat gembira kerana dapat pulang ke Anak Kandung Sulu Budiman yang telah lama saya habis belajar, iaitu pada tahun 2009 untuk first degree saya, iaitu di dalam pendidikan seni, manakala master saya pada 2012. Ya. Jadi sebenarnya saya sangat berterima kasih kepada Pusat Alumni Seni UPSI yang diketuai oleh saudara Dr. Frankie yang juga merupakan penolong pengarah Pusat Alumni Seni, Pusat Alumni UPSI yang sudi menjemput saya. Terima kasih TS. Seterusnya saya akan meneruskan sesi yang seterusnya. Untuk pengetahuan semua, TS Liu berasal dari Taiping, sebuah bandar yang kaya dengan sejarah dan juga keindahan seni bina. Jadi, bagaimana suasana di Taiping membentuk cara anda untuk melihat dan menafsir seni? Okay, soalan yang bagus. Terima kasih saudari atas pertanyaan saya dan juga asal-usul Taiping. Ya. Sebenarnya Taiping sangat cantik. Ya. Satu bandar yang sangat cantik. Bandar yang tertua di Malaysia yang mempunyai banyak benda-benda yang established pertama di Taiping, kemudian merebak ke seluruh negara lah, ya, iaitu landasan kereta api yang pertama di Malaysia, lapangan kapal terbang yang pertama di Malaysia, pasukan polis yang pertama, sekolah yang pertama, hospital yang pertama. Jadi banyak yang pertama lah, ya. Lebih kurang ada 40 yang pertama yang tertubuhnya di Taiping dan kemudian menjadi sebagai satu titik mula kepada seluruh dan merebak ke seluruh Malaysia. Okey, pada asal usul saya sebenarnya ayah dan juga bapa saya, ayah dan juga mak saya, kedua-dua mereka merupakan tukang. Okey, ayah saya menjahit pakaian lelaki, manakala mak saya pula menjahit pakaian perempuan. Jadi daripada situ saya kemungkinan mendapat sedikit sebanyak pendedahan seni sejak daripada kecil lagi lah. Ya. Saya merupakan anak yang keenam bongsu. Jadi kakak dan abang saya dihantar ke kelas watercolor pada waktu kecil dan saya juga dipeluang untuk belajar seni. Tetapi saya mula pada umur yang lebih tua lah, iaitu di tingkatan 2. Okay, jadi daripada situ mungkin daripada pendedahan yang diberikan oleh kedua-dua ibu bapa saya, daripada situ melahir minat saya dalam bidang seni. Kemudian setelah saya habiskan pengajian di sekolah menengah, iaitu di SMK St. George Taiping dan juga di SMK Edward untuk tingkatan 6, kemudian saya
telah dapat melanjutkan pelajaran saya di UPSI di dalam pendidikan seni. Saya rasa kedua-dua saudara pun tahu sebab benda itu sangat bergantung pada nasib lah untuk dapat universiti mana. Sebab kita takkan tahu universiti mana yang nak kita. Jadi saya rasa sangat berbesar hatilah sebab UPSI telah memilih saya dan saya berpeluang melanjutkan pelajaran di UPSI. Dan daripada itu di Fakulti Seni zaman saya iaitu Fakulti Seni dan Muzik ya di bangunan lama. Saya telah dapat berpeluang untuk mengenali beberapa kes pada zaman tersebut ya. Itu Profesor Zulkifli Yusof, arwah Dr. Suhaimi, arwah Dr. Roskang Jailani, Dr. Zainuddin, masa itu belum lagi doktor, kita panggil dia Cik Din, Profesor Madya Dr. Abdul Halim yang juga telah bersara, dan ramai lagi lah yang bekas-bekas pensyarah yang telah mengajar saya, yang memupuk saya ataupun memberi ilmu saya supaya mengenal apa itu seni. Okey, jadi saya sangat bertuah lah kerana dapat belajar dengan sifu-sifu ataupun otai-otai yang sangat terkenal bukan saja di UPSI tetapi di seluruh Malaysia dan bahkan di dunia lah ya. Jadi daripada situ telah menarik minat saya yang mendalam dalam bidang seni visual. Okey, itu sajalah kot untuk soalan yang pertama kan. Asal usul TS kita dapat mengetahui bahawa sebenarnya TS mendapat pengaruh yang agak mendalam dari ibu bapa untuk menjabat dalam bidang seni ini. Jadi, ketika belajar di UPSI, sama ada di peringkat sarjana muda atau sarjana pendidikan, bagaimana pengalaman ini membentuk gaya dan juga falsafah seni anda hari ini? Semasa saya belajar di UPSI, saya telah didedahkan pelbagai mata pelajaran seni visual dan juga falsafah. Ya. Jadi saya berpeluang juga untuk berkecimpung dalam bidang catatan, bidang lukisan, banyak jugalah dalam reka bentuk grafik dan sebagainya. Jadi subjek-subjek yang ada dalam fakulti dalam pengajian saya sebenarnya sangat membantu saya untuk mengenali seni yang lebih mendalam, bertambah pula dengan pensyarah-pensyarah saya yang hebat-hebat belaka. Jadi dari situ adalah berikan saya banyak ilmu di mana jadi satu pengalaman yang bagus, pembelajaran yang sangat penting untuk membina ataupun membentuk saya seperti yang ada sekarang. Nampaknya banyak kenangan di UPSI yang memberikan kesan yang mendalam dalam perjalanan seni anda ya. Dan soalan terusnya, karya TSU terkenal kerana menggabungkan unsur sejarah, cahaya dan bentuk moden yang unik. Kalau boleh pilih satu karya yang paling dekat dengan karya mana yang benar-benar mewakili diri anda dan kenapa? Saya sebenarnya telah menghasilkan banyak karya dan memang betul mengikut saudari, sebenarnya karya saya banyak menggunakan sejarah sebagai isi kandung yang menterjemahkan dia ke dalam bentuk karya seni visual. Sebenarnya karya-karya yang berunsurkan cahaya sebenarnya karya-karya yang saya cuba buat supaya boleh membuatkan karya saya nampak lebih berlainan ya, berbanding dengan karya-karya lukisan yang lain. Jadi sebenarnya itu adalah gaya saya ya, gaya saya untuk menghasilkan karya. Jadi daripada situ, sebab dalam penghasilan karya kita seharusnya menonjol dengan karya-karya yang berbanding dengan pelukis-pelukis yang lain. Jadi saya memilih lampu dalam bergabungkan ke dalam karya seni visual dalam menghasilkan karya instalasi lah. Karya yang paling saya ingat, yang paling saya suka sebenarnya karya yang bertajuk Everlasting Peace ya.
iaitu karya instalasi yang telah saya hasilkan untuk pertandingan bakat dunia sezaman pada tahun 2010 ya. 2010 dalam itu kalau berbanding dengan sekarang sudah 15 tahun dahululah ya. Karya itu sebenarnya saya gabungkan cat-cat yang berunsurkan fluorescent ya, yang mana bergabungkan pula dengan lampu UV light membuatkan cat tersebut bersinar di dalam galeri ya. Jadi itu salah satu gaya saya lah dalam mempersembahkan karya saya yang membuatkan orang lain kagum dengan hasil karya saya sebab di Malaysia pada masa itu masih tidak ramai lagi artis yang menggunakan bahantara seperti itu dalam mengetengahkan sejarah-sejarah berkaitan dengan typing lah. Jadi saya sebagai anak asal usul typing, saya telah dilatih supaya melihat balik apa jati diri saya, apakah sejarah saya yang telah saya dapat sejak kecil dan sebab daripada situ tidak ada pelukis yang lebih memahami daripada saya. Ya, sebab saya memang lahir daripada situ. Jadi setiap artis saya rasa kena memikirkan apa asal usul kita lah dalam mengatakan karya masing-masing. Itu saja yang saya dapat kongsikan. Saya sudah pun menyentuh sedikit, tapi saya mungkin boleh tambah lagi lebih banyak. Ramai yang tidak sedar bahawa Malaysia sebenarnya sangat kaya dengan biji timah. Ya, untuk mungkin generasi sekarang tu mungkin tidak begitu mengenali apa itu biji timah lah. Jadi saya sebagai anak typing, sebenarnya saya duduk di betul-betul tempat bekas perlumbungan biji timah masa itu ya, dan persekitaran typing tersebut bekas lombong biji timah telah menjadikan sebagai contohnya tasik typing ya, iaitu bekas lombong dan juga banyak-banyak taman TK, taman Aulong, Asam Kuman dan sebagainya, semua merupakan tempat-tempat yang merupakan bekas perlawanan biji timah. Jadi daripada situ saya cuba lihat kembali sejarah dengan melihat balik buku-buku ataupun cuba interview ataupun temu bual orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih tua yang lebih memahami mengenai sejarah. Jadi daripada situ saya cuba masukkan segala visual bahasa-bahasa ke dalam visual seni saya lah ya. Jadi cara saya mengatakan karya lampu sebenarnya untuk membuatkan karya saya lebih terkini nah itu atau lebih moden ya, supaya karya anak muda juga tidaklah begitu nampak tua kan ya, sebab karya-karya tua yang telah dihasilkan oleh pelukis-pelukis terdahulu telah banyak. Jadi sebagai anak muda kita harus memikirkan sesuatu yang baru untuk diketengahkan. Jadi itulah yang saya dapat kongsikan. Jadi untuk Celau juga, ada pernah mempamerkan karya-karya tersebut di tempat bangsa seperti Jepun, Perancis dan berbagai negara lain. Apakah pengalaman yang paling berharga yang pernah perolehi daripada pendedahan global tersebut? Saya rasa pendedahan di peringkat antarabangsa sangat berharga dan juga sangat luar biasa. Sebab bukan senang untuk berpamer di luar negara. Sebab sebagai anak kampung ya, saya tidak pernah berfikir walaupun sekali pun dapat berpeluang untuk berpamer di first kali di Philippines ya. Di Philippines kemudian tahun seterusnya iaitu 2011 dapat jemputan berpameran di Indonesia dan kemudian pada tahun 2013 terus pergi ke Vienna ya, di Vienna dan tahun-tahun seterusnya lah di Monaco, di Perancis dan sebagainya. Jadi masa itu telah orang kata benda kalau ada peluang sekali peluang tu takkan berhenti selama-lamanya. Jadi memang benar jika anda pernah sampai ke tempat tu yang tidak pernah kamu sampai dan secara kebetulan kamu akan pergi ke tempat yang sama untuk berkali-kali. Jadilah itu pengalaman itulah yang saya dapat berkongsi dengan
saudari. Dan ya, memang kalau dapat berpameran di luar negara ataupun mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa memang merupakan satu pengalaman yang memang best lah, ya, memang best. Dan pada waktu sama dapat melihat karya-karya pelukis antarabangsa yang dengan lebih dekat juga, satu peluang yang sangat bagus yang saya rasa kalau ada peluang ya, memang harus pergi ya. Kalau TSU boleh berikan satu nasihat yang penting untuk mereka yang baru ingin menampak dalam dunia seni atau pendidikan, apakah nasihat itu? Seseorang pelajar ataupun pelukis muda yang ingin cuba berkecimpung dalam seni harus, saya ingin menasihatkan supaya lebih banyak melakukan sketches ataupun lakaran, sebab daripada lakaran mungkin dapat menjana idea, okay? Dan pada waktu sama jangan selalu duduk ataupun stay dekat rumah ataupun berdepan dengan handphone. Sebagai seorang seniman juga harus pergi keluar daripada kawasan rumah, pergi jalan-jalan, pergi ke, sebagai contoh, pergi ke KL ya. Jadi dekat Kuala Lumpur memang banyak galeri, pergi ke situ melihat karya dengan batasi. Sebab zaman saya internet masih tidak begitu famous lah ya. Masa itu zaman saya sebenarnya kita bermula dengan Friendster, kemudian Facebook datang kemudian. Internet yang paling laju masa itu adalah 3G, dan untuk dapat 3G adalah sangat susah sebab kebanyakan tempat masih belum ada 3G. Kalau sesiapa kawan-kawan kita yang sudah ada 3G, itu kira sudah advance lah ya. Dan internet kami pada masa itu merupakan GPRS yang perlu di-connect ya, disambung ya, dengan menggunakan modem. Jadi zaman sudah berubah. Zaman sekarang zaman yang sangat moden, sesiapa saja gunakan handphone ataupun buka Instagram sudah tahu okey di mana ada pameran, di mana ada perasmian pameran, di mana ada aktiviti-aktiviti tertentu. Jadi daripada situ mungkin saya dapat nasihat supaya kena keluarkan sedikit duit lah, beli tiket KTM komuter ataupun beli tiket bas pergi ke Kuala Lumpur, dan daripada situ guna IC untuk pergi naik MRT, naik LRT ke tempat-tempat tertentu lah ya. Jadi memang baguslah kalau dapat pergi ke Kuala Lumpur, pergi melihat segi karya-karya yang dipamerkan dengan mata segi. Pada waktu sama pergi mengenal, memperkenalkan diri anda kepada orang galeri owner ataupun pemilik galeri, ataupun memperkenalkan diri kepada kurator ataupun kawan-kawan artis yang lain. Sebab sebenarnya artis sebagai seorang pelukis yang tidak sepatutnya berkeseorangan. Harus mempunyai ramai kawan supaya idea-idea tersebut dapat berkongsi bersama, dan pada waktu sama dapat idea-idea baru lah ya. Jadi itulah nasihat saya. Dan jangan selalu buat kerja. Memang kita ada masa buat ataupun menghasilkan karya di dalam studio. Tapi kalau hujung minggu, sebab kebanyakan pameran akan berlangsung atau maksud saya perasmian pameran ya, akan berlangsung di hujung minggu, sama ada petang Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Banyak aktivitinya yang akan dijalankan pada hujung minggu. Jadi gunakan peluang duduk di Tanjung Malim, tidak jauh daripada Kuala Lumpur, boleh naik kereta ataupun pelajar-pelajar usia ada kereta, ataupun tak ada kereta boleh naik train, naik bas. Sekarang kalau dah sampai KL, kalau nak pergi mana-mana tempat pun senang, ada Grab. Zaman dulu tak ada Grab lagi. Jadi sudah tak ada limitasi, saya rasa. Ya, sudah luas caranya, sama ada nak gunakan transportation yang mana satu, cuma pilih saja. Jadi kesemuanya boleh sampai. Jadi berpatah balik kepada nasihat ya. Jadi saya rasa janganlah cepat putus asa, sebab dalam seni ni macam-macam boleh buat ya, macam-macam boleh buat. Jadi cuba tanya lebih banyak sikit soalan lah, supaya
pendengar-pendengar apa opsi kita mungkin lebih boleh boleh memahami dengan lebih mendalam. Bukan lagi terhad pada kanvas ataupun galeri, malah hidup di media sosial, ruang digital dan juga realiti maya. Jadi, bagaimana seorang artis boleh menyesuaikan diri dengan perubahan ini tanpa hilang nilai dan juga jati diri seni itu sendiri? Memang dalam konteks konteks contemporary ataupun konteks modern art, sebenarnya sesebuah karya tidak hanya dibuat di atas permukaan canvas. Ya. Karya seni boleh dibuat di mana-mana permukaan, di bahagian dinding, di meja, ya, di kerusi, di mana-mana tempat. Ya. Jadi kalau saudari pernah mengikuti seni yang lebih mendalam ataupun ternampaklah video-video yang sangat famous yang terkeluar di YouTube ataupun di Instagram, yang ada pelukis yang gunakan pen menconteng satu ruang bilik, ya, daripada lantai sampai ke dinding, kemudian menjelmakan keseluruhan ruang termasuk ceiling, ya, menjadikan satu karya lukisan. Itu pun salah satu cara untuk mengekspresikan ataupun berkarya, ya, bukan saja di atas permukaan kanvas semata-mata. Jadi banyak permukaan yang boleh seseorang pelukis buat, ya. Jadi saya pula, seperti saudari tadi bertanya mengenai karya saya lebih kepada lampu, lebih kepada lebih berunsurkan multidisiplin. Jadi jadi cara itulah yang saya cuba buat pada zaman dahulu untuk membuatkan supaya karya tidak berhenti saja kalau jika seseorang tu tidak mempunyai kanvas, tidak mempunyai kertas, sudah tidak mampu menghasilkan karya. Itu sebenarnya tidak betul. Pada hakikatnya kita boleh buat macam-macam. Sebagai contoh, dengan menggunakan cushion ataupun kain juga boleh menjahit, boleh menjadikan karya-karya seni yang tertentu dengan hanya menggunakan jarum dan juga benang. Itu pun salah satu seni. Ya. Jadi kena fikir balik apa yang hendak buat, ya, kena ada buat sedikit kajian artis-artis yang mana yang telah pernah hasilkan, ya, dan dari situ cuba buat sedikit kelainan supaya karya tersebut boleh menjadi identiti seseorang pelukis tertentulah, ya. Jadi patah balik ke soalan jati diri, ya. Jati diri itu harus patah balik dan bertanya pada diri sendiri, apakah jati diri kita, ya? Kalau jati diri kamu sebagai contohlah saya sebagai anak typing, jati diri saya sebenarnya typing, dan dari situ cuba menghasilkan karya-karya yang lebih berunsurkan sejarah typing dan sebagainya. Tetapi saya sudah berkahwin, ya, jadi orang rumah saya juga merupakan graduan UPSI dan dia berasal daripada Sarawak. Jadi sebenarnya secara kebetulan benda tu saya tidak merancang apa-apa pun, tapi semakin banyak motif-motif ataupun peluang, ya, yang berhasil ataupun melakukan projek-projek sudah banyak, ya, saya pernah buat di Sarawak. Jadi banyak juga peluang lah, projek-projek komuniti, projek-projek seni yang kebudayaan di Sarawak. Jadi dari situ saya rasa itulah jati diri saya sudah berpisah. Sama ada di Semenanjung dan juga di Borneo. Jadi kalau ada peluang mungkin boleh lihat sosial media saya lah, ya. Terdapat banyak gabungan ya, karya-karya ataupun budaya Sarawak tu semakin kuat. Itulah. Dari masa mula, zaman belajar dulu, ada tak kenangan yang paling lucu ataupun kenangan yang tak dapat dilupakan? Mungkin sesuatu yang hanya orang seni je yang faham. Banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman yang bukan saja lucu tapi memang tak boleh
percayalah ya kebodohan yang pernah kita lakukan. Banyaklah kenangan ya, sebab saya memang ramai kawan-kawan Kelantan ya di UPSI. Jadi housemate saya, roommate saya Kelantan ya, 4 tahun. Housemate saya memang kebanyakan Kelantan, daripada pelbagai daerah di Kelantan lah. Jadi saya sebenarnya boleh kecil Kelantan. Ya. Jadi saya rasa pengalaman di UPSI salah satunya pengalaman untuk mengenal kawan-kawan yang terdiri daripada pelbagai negeri ya. Jadi dari situ kita mengenal sesama si dan bukan saja Perak lah semata-mata. Jadi dengan kawan-kawan Kelantan, dengan kawan-kawan Terengganu, Sabah, Sarawak tu memang tak payah sebutlah, Pahang, Johor pun ramai kawan-kawan saya. Jadi saya punya batch untuk AT23 zaman saya masuk ke UPSI bulan Ogos ya 2005 ya, mempunyai 147 orang ya, untuk batch saya. Jadi untuk bahagikan kepada kelas-kelas tertentu ya, kita ada bahagi pada kumpulan A sampai kumpulan G ataupun H. Jadi kadang-kadang kita tak pernah jumpa pun sebab tak pernah bertemu kan, sebab banyak juga subjek yang kita kena ambil, dan setiap kali kalau dewan tu besar mungkin belajar sekali lah. Kalau dewan yang kecil mungkin perlu dibahagikan kepada kumpulan, kami memang dipisahkan lah. Jadi buat masa ni masih kita ada grup WhatsApp yang AT23 yang masuk sekali dan juga graduate sekali. Jadi mungkin mereka sedang melihat ya, ataupun mendengar podcast untuk pada kali ini, mungkin ya mereka sangat mengenal saya lah ya. Saya daripada dulu di UPSI merupakan kaki studio. Ya, kaki studio maksudnya selalu lepak di studio lah ya, ataupun di bengkel seni sebelah dengan garage bus tu kan. Jadi tempat tu lah selalu saya lepak, selalu saya berkarya. Kalau subjek-subjek teori saya tak berapa bagus, tak begitu hebat. Jadi saya sangat berterima kasih lah kepada kawan-kawan saya yang sudi membantu saya dalam bidang-bidang teori dan juga subjek-subjek falsafah lah ya. Jadi saya juga dapat banyak ilmu lah ya. Banyak karya saya yang telah dihasilkan di bengkel seni. Tapi saya tak pasti masih ada ke tidak, mungkin selepas podcast ni mungkin saya kena tengok balik di situ untuk cuba mengenang balik memori-memori lama dekat situ. Banyak perubahan. Yalah. Banyak perubahan, dan saya rasa sangat UPSI semakin maju dan tidak sama seperti dulu. Dulu di Tanjung Malim ya, tak ada McDonald, tak ada Starbucks, tak ada Juice Coffee, tak ada, semua tak ada. Mary Brown tak ada. Yang ada cumalah KFC dan juga Pizza Hut. Itu saja. Yang lain semua kedai-kedai semua tak ada. Sekarang ni sudah banyak perubahan. Jadi saya rasa sangat bernasib baiklah ya, adik-adik semua yang belajar di UPSI, dan cuba buatlah cuba buat lebih banyak aktiviti supaya dapat menimba ilmu yang pelbagai, cuba berkenalan dengan kawan-kawan yang lain supaya idea lebih berkembang luas. Sebab dalam seni sebenarnya kerja keseorangan. Ya, kalau pendapat saya lah, kalau ada lebih kawan-kawan dalam membantu dalam penghasilan karya, itu lebih bagus, lebih seronok ya, berbanding dengan bekerja seorang-seorang lah ya. Jadi itulah yang saya boleh kongsi ya. Bila kita tengok perkembangan seni sekarang, dengan ramai bakat muda dari UPSI yang makin mengenal, apa perasaan anda melihat generasi baru ini? Saya memang ternampaklah ya, pelajar-pelajar UPSI semakin maju ya, semakin berjaya, bukan saja di UPSI tetapi di seluruh Malaysia. Dan saya sangat berbangga sebenarnya kalau lebih ramai ya, pelajar-pelajar UPSI ataupun graduate UPSI yang sama-sama turut mencipta nama demi UPSI
ya, demi membanggakan UPSI. Saya sebenarnya sangat seronok melihat kejayaan adik-adik yang terkini lah ya. Ada seorang pelajar UPSI yang dapat anugerah tokoh akademik ya, tokoh siswa. Jadi saya rasa bukan lawan sesama UPSI tau, dia lawan dengan universiti-universiti yang lain, termasuk universiti-universiti yang terkemuka di dunia lah, iaitu Universiti Malaya. Jadi sebenarnya benda tu sangat best bagi saya. Tengok dalam surat khabar, tengok dalam sosial media, saya rasa sangat happy lah ya. Dan saya harap lebih ramai lagi pelajar-pelajar UPSI yang dapat mengharumkan nama UPSI ya, dalam masa yang terdekat. Ya. Wow, saya sebenarnya banyak idea yang boleh saya buat lah. Mungkin boleh buat arca di kampus UPSI ya. Sebenarnya di UPSI sendiri sudah banyak arca, banyak seni arca di kampus lama lah ya. Tak pasti saudari pernah lihat ke tak ya, iaitu di Taman Arca. Sebenarnya Taman Arca merupakan satu-satunya taman arca yang ada di universiti ya, mungkin di Malaysia ataupun di dunia ya. Sebab tak ada dekat tempat lain yang ada laman sebegitu ya, di dalam kampus. Jadi kalau nak buat arca mungkin sudah terlalu banyak ya. Mungkin di kampus baru mungkin kita boleh usahakan ya, arca yang berunsurkan permanen lah, ataupun berunsurkan tetap di Rang Orbak ke ataupun di mana-mana ke ya. Ataupun kalau UPSI berkenan karya lukisan saya, mungkin boleh terus DM saya. Yang sangat bermakna daripada Taiping ke UPSI dan kini ke pentas antarabangsa. Perjalanan anda mencerminkan semangat sejati seorang anak kandung Suluh Budiman. Untuk semua pendengar, inilah episod pertama podcast Anak Kandung Suluh Budiman, satu ruang untuk kita menyelami kisah dan inspirasi alumni UPSI yang terus menyumbang kepada masyarakat dan dunia. Saya Lily dan juga rakan saya mengakhiri episod ini dengan pesan daripada kami di Pusat Alumni UPSI, iaitu selagi hayat dikandung badan, kami tetap berbakti. Terima kasih kerana mendengar dan terus menyala bersama semangat Suluh Budiman.